Apa tak ada? Jangan macam-macam Naufal eh. Tak ada buku teks. Kan. Michelle ada buku teks Michelle. Okay. Ada. Okay. Okay. So, jika kita lihat, okay, iaitu, okay, jika kita lihat di sini, okay, 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 ada Baik, sumber primer. Sumber primer ni ialah sumber yang belum diolah. Okay, cikgu dah record okay, baik. Sumber yang belum diolah atau diterbitkan, okay, bersifat asli dan belum ditafsir. Ya, belum ditafsir. Maknanya sumber ini belum diolah means dia belum diubah. Belum diubah, bersifat asli dan belum ditafsir. Contohnya fosil. Apa itu fosil? Fosil itu ialah tinggalan haiwan seperti tulang, okey, gigi haiwan, kuku dan sebagainya. Artifak. Artifak ni barang-barang tinggalan manusia macam mangkuk, macam piring, pinggan. Itu semua, okey, iaitu itu semua adalah artifak. Yes, bukan artifak pula adalah berbentuk tinggalan, tinggalan tapak, okey juga dan pelbagai lagi. Okey, batu bersurat. Okey, batu bersurat, batu yang ada tulis surat kat situ, ada pertulisan. Keterangan lisan, maknanya the verbal statement. Verbal statement pun dipanggil sumber primer. Dokumen rasmi, manuskrip, fail rasmi jabatan, surat peribadi dan juga diary. So ini semua adalah sumber primer, the main source of sejarah. Tetapi sumber sekunder pula iaitu bahan yang telah diolah, okey, dan diterbitkan. Maknanya yang telah menerima pengubahsuaian dan telah diproducekan. Dan bahan ini tersebar kepada umum. Contohnya buku sejarah kamu ni. Buku sejarah, akhbar, newspaper, magazine, majalah, jurnal, ensiklopedia dan juga risalah atau flyers. So ada dua. Ingat ada dua sumber sejarah, sumber primer dan juga sumber sekunder. So maksudnya apa? Maksudnya all the history, cerita-cerita yang kamu dengar. Okey, contohnya cerita apa? Kamu ada dengar kan? Okey, cerita pasal Hang Tuah, cerita pasal Hercules, cerita pasal sejarah semua tu. Mana dia orang tahu cerita ni? Semuanya datang daripada okey. So semua cerita ini datang daripada sumber-sumber primer dan juga sumber sekunder. Itu dia. Okey, itu sumber-sumbernya. Baik. So jika kita lihat di sini, itu sumber-sumbernya. Okey. Baik. So, kita lihat penyelidikan dalam sejarah. Okey, bagaimana sejarah dilakukan research penyelidikan dalam sejarah. Okey. Pertama iaitu kaedah bertulis. Okey, kaedah bertulis iaitu kaedah yang written, iaitu kaedah yang tertulis, pada dinding gua, dipahat pada batu, ditulis pada kulit kayu, gading dan daun lontar. Maknanya is a kajian terhadap peristiwa daripada maklumat pada sumber-sumber yang dipahat atau ditulis. Okey. So, itu kaedah bertulis. Okey. Okey. So, jika kita lihat di sini itu tentang kaedah bertulis. Uh, dan juga kita lihat kaedah yang kedua iaitu kaedah lisan. Kaedah lisan ni ialah kaedah verbal.
Kaedah verbal yang mana dia akan cari tokoh yang dipilih. So, tokoh itu akan ditemu bual, akan interview sebagai orang sumber. Baik, orang sumber biasanya daripada mereka yang memberikan maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. So, itu kaedah lisan. So, interview. Dan satu lagi kaedah, okey, dan ini kamu dah belajar kaedah arkeologi, iaitu kaedah gali cari. Iaitu gali cari, maknanya dia akan korek ataupun ekskavasi, okey, untuk dapatkan fosil, tembikar, bahan logam dan binaan daripada batu. So, itu adalah kaedah arkeologi. Ingat tiga ni. Baik. Dan untuk pengetahuan kamu, semua ini kita dah belajar. Okey, dah belajar Cuma mungkin ramai di antara kamu yang baru masuk. Dan, okey, untuk mana-mana pelajar yang baru masuk, kamu boleh lihat semula rakaman video kelas kita dalam Google Classroom. Okey, dalam Google Classroom, iaitu Google Classroom Sejarah Tingkatan 1. Okey, iaitu cikgu tunjukkan. Okey, Google Classroom Sejarah Tingkatan 1. Okey, iaitu ini dia. Okey, cikgu tunjukkan Okey. Baik, inilah dia Google Classroom Sejarah Tingkatan 1 yang mana di sini ada apa? Iaitu di sini okey. So ada bab 1, ada bab 2. Okey, zaman mengenali sejarah dan juga zaman air batu. Okey, so boleh tonton kat sini. Caranya adalah dengan kamu boleh klik sahaja dan kamu boleh klik. So baik. Kejap. Okey, so itu adalah daripada rakaman video kelas kita. Kamu boleh tonton. Okey, boleh tonton lagi. Baik. So itu tentang bab 1. Baik, siapa yang dah ada dalam Google Classroom tu? Siapa yang dah ada dalam Google Classroom tu? Okey, baik, bagus. Baik, bagus. So, nanti boleh tonton semula. Naufal, cikgu tahu Naufal baru masuk. Nanti Naufal kamu tonton balik tahu. Apa yang macam tu? Apa macam tu? Okey, baik. Tanpa membuang masa, hari ini cikgu nak masuk bab yang ketiga, iaitu bab sejarah tingkatan 1, iaitu yang bertajuk zaman prasejarah. Dan ini buku notanya. Ini buku nota sejarah tingkatan 1. Ya, bab 3 zaman prasejarah. Macam kenal je orang ni. Macam kenal Sekejap, cikgu daripada masa dulu. Cikgu daripada zaman dulu. So, ya, siapa-siapa yang register untuk kelas sejarah tingkatan 1 akan dapat buku nota ini. Rafiuddin. Kenapa Rafiuddin? Okey, dalam ni ada nota-nota ringkas. Semuanya ada beserta dengan latihan-latihan. So, siapa yang register, cikgu akan post. Cikgu akan post. Buku ni. Real punya buku. Bila sampai cikgu? InsyaAllah minggu depan. Okey. Okey. Baik. Dah jenis zaman cikgu dah dah, dah banyak jenis zaman Kamu nak tengok tak zaman-zaman lain yang cikgu ada? Cikgu adalah tokoh. Okey. Yang ini kamu dah tengok. Kamu ada tengok yang ini? Ah. Dia geografi. Okey. So, itu pun sama juga. Okey. Dia punya proses saya cikgu. Yang ini geografi tingkatan 3 pun sama juga. Nampak? Okey. So, banyak lagi. So, just kita ada. Ini cikgu sebagai pahlawan. Okey. Pahlawan Cina. Okey. Dan juga, ini cikgu sebagai penjajah.
Penjajah British. Cikgu adalah penjajah. Okay, so ini macam buku komik lah. Macam buku komik. So, time traveler. Yes. So, Avengers. siapa yang register akan dapat. Okay, tak apa. So, Cikgu macam Avengers. Avengers. Okay. So, jom kita mulakan untuk belajar komik berfaedah. Ya, betul. Ryan Ashraf. Komik yang berfaedah. Okay. So, hari ni kita nak masuk kepada bab yang ketiga. Sebab kita dah belajar habis bab dua. So, kita nak masuk kepada bab yang ketiga. So, kamu boleh ada buku teks. So, boleh buka buku muka surat. Okey, iaitu muka surat yang ke berapa? Iaitu muka surat yang ke-44. Iaitu zaman prasejarah. Okey. Baik, dah ada buku teks semua untuk kita mulakan? Untuk kita mulakan. Dah ada semua? Okey, dah ada eh? Dah. Dah ambil dah. Ada yang belum ambil lagi? Ada yang belum ambil lagi. Kalau ada belum ambil lagi bagi tahu. Okey. Dah sedia? Dah sedia? Mulakan. Okey, sebelum kita mulakan, cikgu nak tanya kamu, mungkin ramai kat sini yang tahu sebenarnya, bila kita tengok zaman prasejarah. Okey, apa itu pra dan sejarah? Pra ni apa pra? Siapa tahu? Okey, kamu pernah dengar perkataan ni ya, iaitu pra Waktu sebelum. prasekolah. Ya, prasekolah apa lagi? Pra-university. Apa maksud pra tu? Pra tu maksudnya adalah sebelum. Maknanya kalau pra sekolah, sebelum memulakan sekolah. Maknanya sebelum zaman sekolah. Maknanya kalau pra university, maknanya sebelum masuk university. Itu maksud pra. So, pra tu ialah sebelum. Jadi kalau zaman prasejarah, maknanya zaman kita kata sebagai apa? Iaitu zaman prasejarah ini bermaksud zaman sebelum sejarah ditulis. Sebelum sejarah ditulis. So itu prasejarah. Okey, jadi zaman prasejarah ini adalah zaman yang melihat perubahan dan pencapaian dan kemajuan manusia. Itu sebenarnya. Tapi tak apa. Kita akan lihat, apakah yang dimaksudkan dengan zaman prasejarah. Ini dekat mana tahu? Gambar ni dekat Gua Niah, iaitu di Sarawak. Yang mana Gua Niah ni adalah bekas tinggalan orang-orang zaman prasejarah. Mereka pernah tinggal di sini ya. Zaman prasejarah. Okey. Baik. Okey, so kita lihat di sini. Apakah maksud zaman prasejarah? Zaman prasejarah sebenarnya bermaksud zaman sebelum manusia. Sebelum manusia mengetahui dan mengenal tulisan. Maknanya sebelum ada tulisan. Sebelum ada tulisan. For your information, untuk pengetahuan kamu semua, zaman kita dulu, zaman atuk nenek moyang kita tahu kan, sebenarnya dikabarkan bahawa tok nenek moyang kita, kita punya ancestor dulu, mereka tidak tahu nak speech. Mereka juga tak boleh tulis. But once bila mereka dah belajar menulis, dan pada waktu itulah sudah ada history. Sebab history telah ditulis. Nampak tak? Itu sebenarnya. Macam mana dia orang belajar? Okey, iyalah, dia orang tak belajar.
Tapi diorang create tulisan tu, and for your information, the first tulisan adalah tulisan-tulisan yang berbentuk gambar. Kalau dia nak cerita pasal burung, dia akan lukis, dia akan tulis bentuk muka burung. Kalau cerita pasal kambing, dia lukis kambing. Kalau nak cerita pasal Ryan Ashraf, dia lukis muka Ryan Ashraf. Kalau nak cerita pasal Alif Sharif, dia tulis muka Alif Sharif. Contoh, contoh. Okey. Jadi, dia guna simbol-simbol tu. Untuk bercerita. Itu sebenarnya. Baik. So, itu tulisan-tulisan yang awal. Baik. Zaman prasejarah bermaksud zaman sebelum manusia mengetahui dan mengenal tulisan. Dan zaman ini dibahagikan kepada dua, iaitu zaman batu dan zaman logam. Baik. Okey. Mungkin ramai yang tak jelas lagi. Okey, cikgu akan buat satu timeline. Baik. Kalau ikutkan, sebenarnya, okey, bumi kita ni, okey, timeline bumi kita ni sebenarnya telah wujud hampir 470 juta. Okey, juta tahun dahulu. 470 million. Okey, bumi dah wujud. Okey, bumi, ya, wujud. And then kemudian di antara tahun-tahun seperti 25 juta tahun, baik 25 juta, okey, juta tahun, okey, hinggalah ke 10,000 tahun. Okey, 10,000 tahun dahulu, so sudah bermula zaman air batu. Zaman air batu, which is kamu belajar seperti Miocene, kemudian Pliocene, kemudian apa? Place, ya, Pleistocene dan juga Holocene. Bukan Pleistocene pandai. Ah, Pleistocene tu tanah. Baik. So, dikhabarkan bahawa selepas itu pada tahun 10,000 tahun, 10,000 tahun sebelum Masihi, sebelum Masihi. So pada waktu inilah, ya, pada waktu inilah bermulanya zaman prasejarah. Nampak tak? Dan kamu belajar ini dalam bab 2 dan ini dalam bab 3. Nampak tak? Ini dalam bab 2 sejarah tingkatan 1 dan ini bab 3 sejarah tingkatan 1. Perasan tak? Zaman prasejarah. Okey. So, jika kita lihat, so hari ini kita nak mulakan belajar zaman prasejarah. Zaman sebelum sejarah ditulis. Before kita teruskan, cikgu nak tanya kamu. Okey. Termasuk juga Michelle, dan juga Sharvin, Valencia, termasuk semua orang lah. Boleh tak menjawab? Okey. Who's the first human in the world? Siapa Nabi manusia? Adam. Manusia pertama di bumi. S- Muhammad Ah, Adam. Nabi Adam. okey. Nabi Adam. So Nabi Adam, ada yang kata ataupun dalam agama lain juga dipanggil Adams. Adams and Eve, betul tak? So Adam and Eve kan? Kan. So Adam is the first. Is the first person. In English, yes, betul. Nabi Adam, the first. The first human, in this world. Jadi the first human itulah yang dikatakan bermulanya zaman prasejarah. Baik. Jom kita tengok. Okey. So bermula dengan zaman batu. So jika kita lihat iaitu zaman batu. Zaman batu merujuk kepada penggunaan teknologi batu. Kenapa dipanggil zaman batu? Kerana penggunaan teknologi batu dalam kehidupan harian manusia.
in the daily life, okay, all this prehistoric ni, they use batu, stone. Okay, semua alat-alat daripada stone. Terdapat 3 zaman batu. Okay, 3 tahap zaman batu, iaitu yang pertama Paleolitik, yang kedua Mesolitik, dan yang kedua, ketiga Neolitik. Bukan diorang yang batu. The tools, alat-alat yang digunakan itu dibuat dari batu. Bukanlah orang tu dibuat daripada batu, pandai? Jadi 3 zaman batu. Zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Jadi zaman Paleolitik juga. Okey. Okey. Okey, iaitu masa di mana buang air. Okey, zaman Paleolitik juga dikenali sebagai zaman batu lama, zaman Mesolitik sebagai zaman batu pertengahan, dan zaman Neolitik pula sebagai zaman batu baru. Jadi kalau kita nak ringkaskan, okey, iaitu zaman itu sebenarnya ada 3 zaman prasejarah. So cikgu buat kat bawah, iaitu zaman mula-mula Paleolitik, atau maksudnya zaman batu awal. Awal. Tusin. Okey. Kemudian yang kedua, Mesolitik. Ya, litik iaitu zaman batu pertengahan. Zaman batu pertengahan. Dan yang ketiga iaitu Neolitik. Iaitu, okey, maksudnya zaman batu baharu. Ah, so ada 3 Okey, zaman batu iaitu Paleolitik, bukan politik. Paleolitik, okey, Mesolitik dan juga Neolitik. Baik, berkenaan dengan perkataan ni, sebenarnya kenapa dia guna tik-tik ni, cikgu? Sebenarnya untuk pengetahuan kamu, paleo ni sebenarnya perkataan tu berasal daripada macam ni. Paleolitik. Paleo tu awal. Litik tu batu. Jadi zaman batu awal. Kemudian begitu juga dengan Mesolitik. Mesolitik tu sebenarnya Meso tu pertengahan. Okey. Dan litik tu zaman batu. Begitu juga dengan Neo. Neolitik ni, Neo tu okey, zaman baru. Neo tu baru. Okey, litik tu zaman batu. Nampak tak? So ini sebenarnya Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Okey. Supaya kamu tahu asal usul perkataan tu daripada mana, cikgu? Oh, Paleolitik tu zaman batu awal. Mesolitik tu zaman batu pertengahan. Dan Neolitik tu zaman batu baharu. So itu dia. Itulah dia. Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Okey. Boleh faham setakat ni? Ada soalan tak nak tanya? Ya, ada soalan tak nak tanya sebelum kita pergi seterusnya? Ada soalan nak tanya? Okey, tak ada. Okey. So, Shavin ada soalan, Michelle nak tanya apa-apa? Arif, nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Apa maksud Masihi? Bagus. Apa maksud Masihi? Ni Masihi Okey, baik, bagus tu. Okey. Sebenarnya Masihi ni adalah okey, Masihi itu sebenarnya 10,000 tahun sebelum Masihi. Kemudian sampai sini kan. Okey, iaitu di sini okey. Kejap cikgu tunggu Baik, sebenarnya Masihi itu pengiraan berasaskan kepada okey, bermula daripada 1 Masihi. 1 Masihi kat sini. Dan 1 Masihi itu kenapa dipanggil Masihi? Kerana tahun itu lahirnya
Okay, was born, lahirnya, okay, Nabi Isa ataupun dipanggil sebagai Jesus Christ. When Jesus Christ was born, so on that year we call it the first Masihi. So the years before, okay, Jesus Christ was born, ini semua dipanggil BC, iaitu before century ataupun before Christ. Macam 10,000, 10,000 tahun kan? Means that 10,000, okay, BC. Maknanya before Christ. Ataupun juga dipanggil sebagai sebelum Masihi. Nampak tak? Sebelum Masihi. Maknanya sebelum lahirnya Nabi Isa. So kalau katakan 25 juta tahun means that 25 juta tahun, 25 million, okay, juta BC. Maknanya 25 juta tahun sebelum Masihi. Nampak tak? Baik. So itu pengiraan dia. Baik. After start one Masihi, what happened to the years after? Okay, Nabi Isa lahir itu. So, tahun-tahun selepas Nabi Isa lahir itu dipanggil sebagai KAD ataupun after decree, macam itulah lebih kurang, tapi dipanggil Masihi. Tapi sekarang ni kita tahun 2025, betul tak? We are in 2025 kan? 2025. So sebenarnya kita ni adalah, nama penuh sebenarnya adalah 2025 Masihi. So sebenarnya kita ni berada pada tahun 2025 Masihi. Dan mungkin mak kamu atau bapa kamu lahir pada tahun 1980. So let's say 1980 tu So sebenarnya 1980 tu juga adalah 1980 Masihi. Mak saya 1981. 1981. So itu pun Masihi juga. So Masihi adalah years, tahun-tahun after Nabi Isa was born. Ini dia. Masihi. So before that, before Christ ataupun sebelum Masihi. So itu maksud Masihi. What is Masihi? Masihi adalah tahun di mana lahirnya Nabi Isa. Tapi kenapa Masihi, cikgu? Okay, the reason why dipanggil Masihi adalah kerana Nabi Isa ni, nama penuh dia Nabi Isa Al-Masih. So dia bila Al-Masih tu dipanggil Masihi. Nampak tak? Nama penuh dia Nabi Isa Al-Masih. Sebab itu diambil Masihi tu. Nampak tak? Ah, so sekarang kamu sudah tahu mana datang perkataan Masihi itu. Okay. So clear about that? Clear Clear. Okay, good. Clear tentang ini. Okay. Baik. So, kita nak tengok tentang, iaitu tentang, zaman-zaman prasejarah ini. So, jom kita tengok zaman prasejarah bermula dengan zaman Paleolitik. Paleolitik ni, dianggap sebagai zaman yang serba mencabar kerana manusia perlu meneruskan to continue survival, kelangsungan hidup, survival mereka dengan menggunakan teknologi batu je yang serba ringkas, yang very simple. Contohnya macam ni, nampak tak? Mereka ni memburu binatang, pakai batu. Semua alat guna batu semata-mata untuk memburu gajah dan makan. Okay. So mereka menggunakan peralatan batu. Sebab tu dipanggil zaman batu. Okay. So selain peralatan batu, mereka juga menggunakan peralatan yang diperbuat
daripada tulang binatang dalam aktiviti harian mereka. Baik, itu zaman Paleolitik. Orang Muslim boleh ke makan gajah ke? Ah, nowadays tak lah. Tapi before that, masa zaman Paleolitik, Makan daging. masa zaman politik, there is no religious. Belum ada agama lagi. Belum ada agama lagi, mana maka belum ada do's and don'ts. Dikatakan, okay, do's and don'ts. Tak ada lagi. Baik. So, kemudian beralih kepada zaman Mesolitik. Di mana zaman Mesolitik ini pula memperlihatkan cara hidup yang semakin berkembang sebab zaman ini tidak terlalu sejuk. Manusia pada zaman ini bukan sahaja memburu binatang, the hunting for food, tetapi juga mereka menangkap ikan sebagai sumber makanan mereka. Itu zaman Mesolitik. Dan zaman Neolitik. Ini bermulanya perkembangan teknologi, the development of technology, serta corak kehidupan yang lebih baik. Dan pada zaman ini wujud kawasan pertempatan yang amalkan aktiviti bercucuk tanam, membuat tembikar dan juga menternak binatang. Nanti kita akan tengok, macam mana dia orang buat ni. Okay. So, bear in mind bahawa zaman prasejarah ada tiga, iaitu zaman batu ada tiga, Paleolitik, Mesolitik dan juga Neolitik. Okey. Dan zaman prasejarah turut dikenali sebagai Nirleka dalam bahasa Sanskrit, iaitu gabungan dua perkataan nir yang bermaksud tidak ada dan leka bermaksud tulisan. So bermakna zaman itu zaman yang tidak ada tulisan. Baik. Dan kemudian selepas itu barulah zaman logam. So zaman logam ini merujuk kepada penggunaan gangsa, bronze dan besi, iron. Pada zaman ini manusia telah melakukan inovasi logam, besi dan gangsa dalam peralatan mereka. Manusia zaman ini sudah mula melakukan aktiviti pelayaran, travel. Mereka menjalankan aktiviti tukaran barangan dan peralatan berasaskan gangsa. Ini alat-alat dia. Kapak besi bersoket, tulang mawas dan pisau bersoket. Apa dia? Apa dia? Okey. So, macam mana dia orang jumpa? Dia orang jumpa dalam tanah. Dalam tanah. Dia orang korek-korek dalam tanah. Baik. Tempoh masa zaman prasejarah, iaitu zaman Paleolitik 2.5 juta tahun hingga 8,000 sebelum Masihi. Zaman Mesolitik 12,000 hingga 4,000 sebelum Masihi. Dan zaman Neolitik 10,000 hingga 2,000 sebelum Masihi. Dan juga zaman logam 3,500 sebelum Masihi hingga 500 Masihi. Baik. So, cuma cikgu nak tanya kamu lah. Okey. Cikgu nak tanya kamu. Okey. Logiknya. Cikgu nak tanya kamu ya. Is that Nabi Adam, Adam ataupun Eve tu, adakah Adam itu seorang Nabi? Is it prophet? Is he prophet? Tak. Ada yang kata ya, ada yang kata tak. Okey. Kemudian, baik, adakah Adam and Eve itu adalah someone yang special to the God? Special tak? Sebab he is the first person, betul tak? He is the first person, special tak? Of course lah special kan. The first person, yes. Kalau the first person, dia first human, yes, dia the first human, tapi sudah tentulah dia first human tu, special. Sebab apa, Syafin? Sebab the first person, first human, dia tak ada mother, dia tak ada father.
Nampak tak? Dia tak ada father, dia tak ada mother. So, dia created by God, jadi the first human. Betul tak? Okay. So, okay, and then, okay, dia punya wife adalah Eve ataupun Hawa. So, laki dan perempuan. Baik, persoalannya. Baik, if kalau katakan, yes, kalau katakan, kalau kita fikir, kalau Nabi Adam tu special, Adam tu special, adakah Adam itu akan turun ke bumi without any knowledge? Do you think Adam turun ke bumi without any knowledge? No. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Adam turun ke bumi dengan so many knowledge, betul? Banyak ilmu. Okay. Ya. Ya, dia banyak ilmu. Ah, sebab apa? Ilmu tu datang daripada Tuhan dan Tuhan telah give the knowledge kepada Adam. Macam Nabi Adam muncul di bumi. Okay. Okay, sharing for your information. Bukan. Nabi Adam sebenarnya has been created by God, telah dibuat oleh Tuhan, sebagai human, the first human, daripada tanah. So daripada tanah, so dibentuk menjadi seorang manusia, dan actually Nabi Adam tu dia sebenarnya tinggal di heaven, di syurga. And then oleh kerana itu, God ataupun Tuhan telah membuat to create juga the first woman, iaitu Hawa ataupun Eve, sebagai dia punya couple. So bila dah jadi couple, Adam and Eve. So there was some part of human that maju. So jika kita lihat, bila mereka dah orang kata apa, dah bersama together, but then yes, apa yang berlaku adalah Adam and Eve telah melanggar, ditakdirkan, melanggar peraturan, peraturan, the rules of the heaven, maka God telah turunkan kedua-duanya ke bumi. Turunkan ke bumi. Itu sebenarnya. Dan dikabarkan mereka separated, dipisahkan. Adam dekat Sri Lanka, dan Eve jauh lah, memang jauh. So that is the first human yang turun ke bumi. Itu cara dia. Ah, nampak tak? Macam mana dia orang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Baik. Cuma cikgu nak persoalkan sini apa tahu? Kalau katakan macam tu, maknanya Adam dengan Eve ni adalah orang yang istimewa, human yang special kepada God. Betul tak? Kalau special pada God, sudah tentulah God akan memberikan knowledge kepada Adam. Betul, Allah akan berikan knowledge kepada Adam. Betul tak? Setuju tak? Baik. Kalau Allah ataupun God memberikan knowledge kepada Adam and Eve, kenapa orang-orang dulu digambarkan seperti ini? Which is orang-orang dulu digambarkan seperti tidak ada baju, hanya pakai tutup macam ni. Yes, seolah-olah there's no knowledge. So is it true ini adalah keturunan Adam? Do you think ini keturunan Adam? Kemungkinan tidak, kemungkinan ya. Kemungkinan boleh. So itu yang cikgu nak kamu fikir. Is it? Kan macam tak logik aja. Itu sebenarnya cerita dia. Baik. Namun tak apa. Jika kita fikir, oh okey, itulah dia. Baik. Tak apa. So kita pergi kepada 3.2. Ini best. Lokasi zaman prasejarah di dunia. So mungkin kamu tertanya, cikgu, macam mana dia orang tahu kat tempat tu ada tempat-tempat yang mereka boleh temui zaman prasejarah ni?
Okay. So, okay, apa tempat-tempat dia? Okay, jom kita tengok. Sebenarnya the whole world ada tempat-tempat dia. Dan zaman prasejarah ni berlaku di seluruh dunia. For example, yang pertama di mana? Iaitu di Gua Chauvet di Perancis. Jadi dalam tapak prasejarah ini terletak di Perancis yang diduduki oleh manusia silih berganti antara 30,000 sebelum Masihi hingga 27,000 sebelum Masihi. Baik, ada lukisan dalam gua. Okey, ada lukisan dalam gua ini membuktikan penglibatan masyarakat prasejarah dalam aktiviti memburu binatang. Baik. So, tanpa membuang masa, jom kita pergi tengok Gua Chauvet tu di mana. Nak tengok tak? Nak tengok tak Gua Chauvet di mana? Mestilah nak. Okey. So, Mestilah. oleh yang Tengok, tengok. demikian. Okey, so kita akan menukar mode kepada flight mode. Are you ready, guys? Flight mode. Okey, baik. Jom kita bertukar kepada flight mode. Iaitu dalam 3, 2, 1 dan... Okey, flight mode. Okey, so... So sekarang kita dalam flight mode. Okey, dalam kapal terbang So sila pakaikan seat belt. Okey. Dan juga cikgu saya terjatuh. Dah, 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 dah. Okey, dan juga okey, dan kita ada stewardess kita adalah iaitu Nur Iman dan juga Nur Zahra. Kedua-duanya akan menjadi stewardess Siapa ataupun beli pramugari. cikgu? Boleh beli. Okey. Are you ready to fly? Siapa nak kerja? One, two, Okey. three. Kacang. Okey, jom kita fly. Okey, inilah dia. Cikgu pergi ke Indonesia, cikgu. Okey, so sekarang kita berada di atas bumi. Oh, jauhnya. Okey, so Ini kita. roket. Ini bukan kapal terbang, ni roket. Apa Wi-Fi password? Dalam kapal terbang ada Wi-Fi password Okey. Baik. So kita akan fly pergi ke jom kita pergi ke Perancis. Okey. So Pergi kita nak pergi Sarawak. Perancis, kita kena lalui negara India. Okey. Dan kemudian kita akan lalu tanah Arab. Ini spesifik betul. Israel. Okey. Jangan sebut. Okey. Kita Dan bom. dan kemudian kita pergi ke Bulgaria, Slovenia, Marseille dan sekarang kita ke France. Bukan France ni, France, iaitu Perancis. Ini Perancis, France. Sebuah negara yang ibu kotanya adalah Paris. Baik. So di manakah Chauvet? Chauvet Cave tu cikgu. Chauvet Cave tu terletak di sini. Chauvet Cave tu terletak di tepi Masuk, bukit. cikgu. Tak tahulah boleh masuk ke tak kan. Khawatir juga. Tapi gua tu sebenarnya, okey kita turun Kita turun. Top, 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 top. Wih, So sebenarnya gua tu terletak di lereng-lereng bukit kat sini. Terletak di lereng-lereng bukit kat tepi ni so ini di Perancis. Okey. Dan adakah kita boleh masuk ke Gua Chauvet ni? I don't think so lah. I ya. don't. Memang tak boleh masuk. Tapi kalau kita tengok Tak daripada serang luar, aku macam ni. dulu. Ini. Wih, tak serang. Dia tak masuk. Okey. So tak ada ruang landing. Cikgu free ke? Okey. So, kalau kita lihat di sini, ini kawasan bandar je apa semua. Dan bukit tu, Gua Chauvet tu, terletak di tepi lereng bukit tu. Nampak tak? Tepi lereng bukit ini. Malangnya tidak ada ruang untuk landing kita kat sini. Sebab dia tepi-tepi bukit kat sini kan. So, Jadi, kita, cuba yeah. memang ada laluan lah nak naik ke Clover Cave tu. Ya betul. Clover Cave. Bukit tu kecil ke besar? I think ianya besar jugalah. How Besar. many meters, cikgu? Ah, so
jika Cikgu kita, rasa, ya, Aduh, aduh. cikgu rasa berapa meter tinggi yang bukit tu? well, lebih kurang dalam 100. 100 meter lah. 100 meter jugalah. So mungkin kita boleh pergi ke tepi-tepi lereng bukit dia. Ini tepi lereng bukit dia. Ada Ah, gua pun. Gua dia kat dalam lah. Gua dia kat dalam bukit ni, kat tepi-tepi lereng ni. Dia tak nampak. Tak apa, tak apa, tak apa. Okey. So, yang penting kita tahu bahawa lender tetepi. Bagi rumah Ronaldo. Okey, yang penting kita dah tahu kat mana gua Shalvert tu berada walaupun tak boleh masuk. Tapi kita nak pergi ke tempat yang kedua, iaitu tempat yang kedua ialah dalam buku teks itu ialah Altamira. Altamira iaitu di Spain, Spanyol. Iaitu bukti lukisan yang ditemukan di dalam gua Altamira ini menunjukkan kewujudan manusia zaman Mesolitik. So Altamira di Spanyol. Mereka hidup antara 35,000 hingga 11,000 sebelum Masihi. Baik, kita pergi kedua, iaitu Habis. Altamira. Jom kita pergi ke Altamira. Baik. So, jika kita lihat di sini, di manakah Altamira, iaitu Spain. So, kita tengok Altamira. Iaitu Dispense. Spain. Jom kita terbang. Real Okey. Madrid. Ya, ini dia Cave of Altamira. Wah. Baik Okey. nama macam rumah cikgu. Tak, dia dah jadikan muzium. Kawasan Oh, ini dijadikan muzium. Jom kita turun. Eh, ah, kenapa pula dia pergi tempat lain ni? Okey. Ah, lain salah, macam. salah koordinat ni. Kan, salah koordinat ni. Macam salah Ah, koordinat ni. okey, tak apa, tak apa. Kita Masalah turun. teknikal. Tak apa. Kita tengok kat sini. Ada lagi tak? Koordinat terganggu. Koordinat Okey. terganggu. Eh, dia pergi tempat lain lagi. Aduh, Ah, koordinat terganggu. Error, ah, error, error, error. Jim saja ni cikgu. itulah kan. So, Apa dah dah. Rosak kot. okey, Altamira. So, jom kita tengok. Baru boleh masuk. Ah, okey, Weh, inilah dia. Oh, ada dalam. Okey, adik inilah biar dia. awak. Eh, okey. Baik, ini okey Hmm. guanya. Okey, memang boleh dikunjungi okey, dia siap buat muzium Orang boleh lalu lalang untuk turun bawah. Anak Okey. orang tak boleh tahu. Okey, Yang atas baik. tu memang memori ya, cikgu. Memang baik. Kat mana yang kita boleh tengok lukisan-lukisan Tu tu? kat atas tu. Lukisan dia ada di atas ni. Itu lembu. Okey. So kita tengok tu gambar dia. Itu lembu je kau. Okey, itu lembu bukanlah itu lukisan. Lembu Okey. je kau. Okey. Jangan lukis agak dekat bumbung cikgu. Bukan bumbung, dekat dinding atas. Macam mana Dia nak lukis? dia atas. Saya lukis Ah, cikgu. Macam mana dilukis kan? Mungkin Ah, dia lukis dongak tadi. kita tak boleh cinta contoh itu. Tak boleh, tak boleh. Ini memang lukisan orang zaman dulu. Mungkin dia lompat Nampak tak? Dia lukis. jadi Spiderman. Nampak betul-betul macam macam okey, macam lembu semua kan. So dia lukis. Ini di Altamira. Lukisan-lukisan okey dinding. Alah baru nak conteng. Kau nak conteng buat apa? Kau conteng pun manusia pun okey manusia, manusia orang lidi buat apa? Okey. Baik. So okey jadi inilah dia lukisannya. Okey. So jika kita lihat memang hebatlah. Okey. Nanti orang ingat lukisan zaman prasejarah. Okey. So ini di mana? Ini di Altamira. Di Gua dekat Altamira di Spain. Spain. Okey. Eh, Dan ini pintu masuk ke gua tersebut. tu pun pada Ah, belakang je kau. so ini kawasan-kawasan yang mereka masih lagi menjalankan ekskavasi. Eh, Ni. Okey, okey, okey. Okey, abang tepi bang. Saya bawa pelajar-pelajar ni. Abang tepi ya. Okey, baik. So, cikgu kena cakap bahasa Spain lah cikgu. yelah. Okey, ni ada ahli-ahli arkeologi tengah buat. Okey.
So, Asal dia mereka, senyum. biarlah dia senyum. Kan? Okey, baik. So, ini gua dia. Okey, ini gua dia dekat mana ni? Dekat Altamira. So, di Spain. Ini bentuk. Gua deki ke Ah, luar tu. okey, bentuk okey kawasan kajian. Kawasan kajian. Cikgu, Okey, ya. yang dekat Al Altamira tu kan cikgu. Ah, Kan gua kan cikgu. Maksudnya ah, dulu tu kawasan bukit ke cikgu? ya betul. Ini kawasan bukit. Kalau kamu tengok, ini kawasan bukit. Cuma dia telah pun dibina binaan ini untuk mereka mudahkan untuk buat kajian. Buat kajian kat sini. Jadi itu sebenarnya Cave of Altamira. Iaitu di mana? Di Spanyol ataupun di Spain. Baik. So itu tempat yang kedua, iaitu Cave of Altamira. Lambat lagi habis. Baik. So yang ketiga kita nak tengok pula, iaitu yang ketiga Catalhuyuk. Ketel Ah, huyuk. ia di Turki. Di Thailand. Ah, Turki. Iaitu diduduki oleh manusia zaman prasejarah antara 7.100 hingga 600 sebelum Masihi. Dan aktiviti utamanya termasuklah pertanian, penanaman barley dan gandum. Catalhuyuk, Turki. So, jom kita pergi Catalhuyuk. Ni world tour ke? Lebih kurang lah world tour House ni. tour. Okay. So, jom kita pergi ke, iaitu Travel. travel ke Catalhuyuk. Hatta huyuk. Okay. So, jom kita go. Okay, Tak kita terbang. dapat. Ush. Kok jauh Dapat. je. Jauh. Padang pasir. Keterhuyuk. Iaitu berada di kawasan Padang Pasir ini. Baik. Ada tak tempat-tempat yang kita Tu 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 boleh tu. Tu. turun? Okey, iaitu jom kita pergi ke tempat itu. So, Keterhuyuk Jangan ini. salah koordinat. Okey, inilah dia. Nah benda je. Ini kawasan pertempatan. Itu rumah saya cikgu. Engkau ni. Oh, lah. Okey, nampak ini dinding. Okey, dinding zaman dulu dan inilah dia. Mereka masih lagi menjalankan kajian. Iaitu diorang korek dinding untuk mencari bukti-bukti pertempatan. Di mana ni? Ini di Catalhuyuk. Okey. So jika kita lihat ini memang masih lagi dalam kerja-kerja menggali cari. Okey. Dan ada juga tempat-tempat lain seperti di tempat lain ini yang dikatakan juga okey. Wih. Ini salah satu monumen dalam gua. Mereka telah membuat binaan binaan pintunya kecilnya. Okey. Orang remot tak boleh masuk. Bukan gemuk lah, besar. Uish, ada gambar harimau bintang. Itu Oh. saya. Ah, okey. So, okey, ada tangga lagi naik ke Tangga atas. dia bahaya. Okey. Baik. So, ini Catalhuyuk. Di mana lagi yang ada tempat ekskavasi? Uh. Okey, Tu. jom kita tengok. Sama ada lagi tak tempat untuk mereka buat kajian? Uh. Ini dia punya museum. Ini dia punya museum di mana dia katakan bahawa seluruh kawasan ini adalah tempat di mana Boleh zaman tarik prasejarah. je. Okay. So, dia dalam museum lah ni. Okay. So, dalam museum bagus juga kita berjalan kita melihat kawasan-kawasan ini. So, inilah dia dikatakan sebagai Cikgu. Catalhuyuk ya. Bawa. Okey. Baik, dan yang terakhir mungkin kita boleh tengok di kawasan Catalhuyuk ini. Ini museum dia. Okey, dan juga okey. So, mungkin kita boleh sedikit lihat. Okey, ini museum dia. Tu Uh, sampai sejarah tu je. tempat zaman prasejarah.
Okey, siap Susah dilukis je lagi. lukis tu. Lagi Ah. mana je lukis begitu. So, inilah dia gambaran rumah-rumah lama zaman prasejarah. Rumah-rumah lama zaman prasejarah. Itu di mana? Okey, di Kettle Huyuk. Kettle, Kettle Huyuk, iaitu di Turki. Di Turki. Baik. So, setelah Kettle Huyuk, kita tengok tadi dah 3 tempat dah kita pergi iaitu Gua Shavert, Altamira, Kettle Huyuk dan juga Tu. ah okey, kita nak pergi kepada Stonehenge. Macam pernah nampak Ah, je. macam Oh, pernah nampak. Okey. Baik, coba mana dulu Ada Stonehenge. kat kita filem. tengok. Okey, iaitu di Britain, dibina Oh, antara 3,700 hingga dia nampak macam ada 1,600 orang sebelum baju Masihi. bina-bina. Okey, binaan ini dikaitkan dengan upacara ritual, upacara agama dan tempat mengkaji bintang. Macam pernah nampak je. Kalau dah macam pernah nampak, jom kita pergi tengok Stonehenge tu kat mana. Secara Ah, dekat. Jom kita terbang ke Selalu tengok dekat filem. Stonehenge. Okey, jom kita terbang. Teng 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 teng. Okey, ini dia. Eh, Stonehenge. What if pada kat batu tu tepi. jatuh? Okey, soalan what if batu itu jatuh? Jangan risau Shalvin. Kalau batu itu jatuh, confirm jatuh ke bawah. Tak pernah lagi jatuh ke atas. So, Pernah. okey. So, confirm dia jatuh ke bawah. Okey. Tak boleh jalan. Okey, inilah dia. Stonehenge iaitu susunan batu-batu besar, okey, yang terletak di Britain, yang mana susunan ini ada kemungkinan berkaitan dengan okey alat untuk okey iaitu mengkaji bintang ataupun juga alat untuk ritual agama. So, bolehkah kita turun? Jom kita turun. Boleh. Okey, so inilah dia. Eh, Inilah dia Stonehenge. macam mana orang dulu-dulu susun? Ya, itu persoalannya. Macam mana orang dulu-dulu boleh susun batu di atas tu? Masalahnya Ah, okey. Dan batu ini pula adalah bukan saiz yang kecil tetapi batu yang besar-besar. So, macam mana dia orang boleh susun? Itu satu persoalan. Satu persoalan yang besar. diorang pakai Aiman. Pakai Iron Man, kau ni banyak sangat tengok cerita kartun. Okey. Baik. So, okey, bandingkan. Inilah dia. Stonehenge ni. Power of friendship je tu. Ah, Power of friendship. okey, power hand Tapi kalau kita lihat, okey, Stonehenge ni memang tak besar Dia memang kecil je. Okey, dan juga What if kalau batu tu jatuh? kalau jatuh tu jangan risau, jatuh memang ke bawah. Okey, tak pernah lagi Jadi, jatuh ke atas. kita jatuh lagi je ke? Ha. Ada yang dah jatuh dah? Ada yang jatuh. Ada kan ke bawah-bawah tu? Memang ada yang jatuh dah ke bawah. Okey. Baik. So, jika kita lihat dari sudut pandang yang berbeza. Okey. Inilah dia. Stonehenge ni. Dan Silau. dan kamu comparekan. Cuba bayangkan manusia tu, saiz tu, dan juga batu tu. Batu tu besar. Kalau kamu tolak, kamu rasa boleh ke batu tu tumbang? Nampak tak tu? Orang dulu Ah, tinggi. Orang saiz ni rendah je kat sini. Tapi batu tu tinggi. Peliknya macam mana orang dulu boleh susun batu tinggi ke atas tu. Itu Dekat tu keunikan. faham. Stonehenge tu. Okay. Apakah ada kuasa? Dia orang Superman. Ada kerjasama. Apa yang penting kerjasama. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Okey, baik. So, no stop. Okey, So, adakah mereka menggunakan kelebihan Wonder Pets untuk meminta kerjasama? No, Wonderbed. one Wonderbed. kami datang. Tak ada, tak ada. Oh, Okey. Gue penyanyi. Okey. So, ada gajah, ada mammoth. Mungkin juga. Baik. Kemudian, yang seterusnya.
iaitu Bhimbetka di India. Bimbet tidur. Iaitu tapak perang sejarah di Bhimbetka di bahagian tengah India ini berusia 30,000 tahun. Dan bukti tapak ini menunjukkan kehidupan manusia prasejarah di India. Baik, daripada Britain, kita pergi ke India pula. Baik, so jom kita daripada Stonehenge ini, okay, kita pergi ke India iaitu di Bhimbetka. Okay, Bhimbetka Rock Shelters iaitu di India. Okay, kita fly dan kita pergi ke okay. Wonderpad. Alright. So Bhimbetka di India. Okay. So kita turun kat Eh, sini dan kita lihat. Inilah dia. Bhimbetka di India. Nampak tak? Kalau dalam buku teks, dia ambil gambar macam ni kan. Sebenarnya sama. Okay. Di mana kawasan ini adalah batu-batu yang menjadi tempat perlindungan, menjadi rumah bagi orang-orang zaman prasejarah. Diorang duduk kat bawah batu ni mereka duduk kat bawah batu ni. Iaitu kalau kita lihat ni batu-batu dia yang tersusun. Okay, dan orang-orang dulu tinggal di bawah batu-batu ini. Ini siapa punya botol air ni? Siapa punya botol air dengan plastik hitam ni? Ini orang tak puasa ni. Siapa ni? Kalau tak saya. kalau tak Ryan memang Naufal ataupun dia tak. Ni siapa yang tak puasa ni? Saya. Syafin. Okey, Syafin tak puasa. Okey, baik. Ini Bhimbetka di India. Saya puasa. Baik, Alif. Kan. Oh, orang zaman dulu pun pakai air botol. Orang zaman dulu pakai air botol tak apa. Tapi ini air botol. Kan. Air botol Geng besar plastik lagi. hitam. Geng plastik hitam lagi. Nampak sangat rupanya ada orang yang tak puasa. Baik. Okey. So, kita pergi tempat lain, kita tengok Bimbetka ni. Okey, ada tak? Alamak. Ah, Okey, alamak. Ui, ramainya. Ramainya. Apa buat di sini? pelajar-pelajar semua Oh. terkejut. Oh, mereka semua sedang belajar sejarah jugalah. Cikgu Bel suruh-suruh balik je. okey. So, diorang tengok apa ramai-ramai ni? Okey. Suruh Or balik je. orang tu tak ada tangan. Itulah sian dia. Orang tu tak. Tengok Ya, tercacat cikgu. badan dia ke depan, kaki dia ke belakang. Sian dia. Kan? Cacat. Ya, Okey. itu seekor lagi. Okey. Baik. So, ini adalah pandangan daripada Bhimbetka di India. Dan ada ke tempat yang mereka nak pergi? Oh, di sini. Ini tak ramai orang. Ini tak ramai orang. Ini kawasan batu-batuan. Mungkin Okey. saya tengok batu tadi tu. Dia orang tengok batu lah tu. Okey, merujuk kepada kawasan Bhimbetka iaitu kawasan prasejarah. Okey, baik. So, itu di Bhimbetka iaitu di India. Baik. Kita pergi ke tempat seterusnya iaitu Zhoukoudian di China. Zhoukoudian di China di mana tapak ini berusia antara 18,000 hingga 11,000 sebelum Masihi dan ditemukan rangka manusia yang dinamakan Peking Man. Peking Man Picky ni man. Peking. Peking tu sebenarnya iaitu merujuk Adalah kepada king. nama bandar itu dipanggil sebenarnya bandar itu dipanggil Beijing. Bandar sebenarnya ialah Beijing. So jom kita pergi ke Zhoukoudian. Iaitu Zhoukoudian. Zhoukoudian. Site Museum. Jom kita pergi daripada India pergi ke China. So Zhoukoudian Site Museum. Okay. So ada ke tempat yang kita boleh turun? InsyaAllah ada. Okay. Iaitu inilah dia. Zhoukoudian. Okay. Iaitu dia dalam dalam gua. Dia dalam gua Cikgu dan batu tu kasar. ya, dia dah korek ni.
So, ada tangga untuk turun ke bawah. Hati-hati licin. Okey, dan di bawah ini ada okey, kesan-kesan zaman prasejarah. Di mana orang-orang yang suka mengkaji sejarah dia akan melalui kawasan inilah. Dan inilah Zoo Korean yang mana sebenarnya ini sebenarnya gua yang terbuka tapi telah ditutup. Okey, dengan bumbung-bumbung ini supaya tidak Macam mana terhakis. saya nak muyut? Okey. Harta-harta mahal Boleh mungkin. buka. Mungkin juga jika kita lihat ini laluan dia. Okey. So di sinilah mereka menemui Peking Man. Iaitu orang daripada Peking. Zaman-zaman Peking, zaman-zaman Beijing. Itu Peking Man. Baik. Dan kemudian jom kita melawat untuk mencari harta. Wow, mencari harta. Dan juga kita lihat Syahri Sokhta. Okey, Syahri Sokhta ni di Nama orang. Iran. Okey, di Iran. Okey, berusia antara 3,200 hingga 1,800 Macam sebelum nama Masehi. orang. Okey, dan bukti tapak ini menunjukkan kehidupan masyarakat yang telah tersusun dengan kawasan perumahan, ada kawasan perkuburan dan Miau, kawasan miau, miau, pembuatan miau. barangan harian. Baik. So, jom kita lihat okey, iaitu Syahri Sokhta. Okey, baik. So, daripada China kita akan bergerak ke okey, Syahri Sokhta. Okey, iaitu Syahri Sokhta. Okey, ya Syahri Sokhta. Okey. So, di negara Iran. Okey. Syahri Sokhta. Dia terletak di padang pasir. Namun, rasanya kita tak dapat turun sini sebab sebenarnya tempat ini memang tidak ada tempat untuk kita turun. So, ini Syahri Sokhta, iaitu tempat tinggalan-tinggalan manusia zaman dulu, okey, dengan binaan-binaan dia. Namun, kita tak dapat turun. Tak dapat turun. Sebabnya, tempat ini Oh, tak memang dapat cikgu. tak dapat. Kita tak dapat turun. Okey. Tetapi, 3D tempat cikgu 3D. okey. 3D nak 3D macam mana? Kalau kita boleh 3D pun macam tu je. Kita tak ada apa-apa yang kita boleh nampak daripada sini. Baik. Dan kemudian kita pergi kepada tempat yang terakhir pada malam ini, iaitu tempat terakhir itu dipanggil Göbekli Tepe. Okey, Göbekli. Göbekli Tepe di Turki. So, jom kita pergi ke Turki. Baik. Inilah dia Göbekli Tepe. Okey, iaitu satu kawasan di atas bukit yang mana dikatakan ini adalah okey, kawasan prasejarah. So, Göbekli Tepe. Okey. So, adakah tempat untuk kita turun? Banyak. Okey, jom kita turun dan kita lihat apa yang ada di sini. Inilah dia. Okey, Göbekli Tepe. So, ini kita lihat ini adalah tinggalan-tinggalan manusia zaman dahulu yang mana ianya berupa tiang-tiang, okey, bekas tapak rumah, tapak binaan dengan batu-batu lama. Ini tapak zaman prasejarah. Nampak tak? Ini Göbekli Tepe dan untuk pengetahuan kamu, Göbekli Tepe diisytiharkan sebagai kawasan daripada banyak-banyak kawasan yang kita pergi tadi. Inilah kawasan pertempatan yang paling lama, yang paling awal sekali. Inilah dia. Kawasan yang paling awal yang berada di kajian ini iaitu Göbekli Tepe. Dan ini terletak di kawasan atas bukit, okey, atas bukit di Turki. Dan jika kita lihat paling awal, bukan paling awal dijumpai, kita kata paling tua lah, paling tua. Daripada banyak-banyak tempat yang kita pergi tadi, inilah tempat yang dikatakan tempat pertempatan manusia yang paling tua. Paling tua. So dikatakan berapa cikgu? Almost 15,000 tahun dahulu. 15,000.
Years ago. So jika kita lihat memang terdapat kesan-kesan, okey, manusia tinggal, dan mereka masih lagi buat kajian tentang Gobekli Tepe ni. Masih buat kajian ni tentang Gobekli Tepe ni. Sebab itu kalau kita lihat, ya, Gobekli Tepe ni, okey, jadi kalau kita lihat di sini, okey, iaitu, okey, jika kita lihat, tapak ini ia diduduki oleh manusia pada 12,000 sebelum Masihi. So, berpendapat binaan-binaan batu di tapak ini mempunyai kaitan dengan upacara ritual, iaitu upacara agama. So, maknanya di sini, jika kita lihat, okey, hari ini Kelas. kita dapat ketahui bahawa semua kawasan yang kita pergi tu adalah kawasan-kawasan zaman prasejarah. Yang mana kawasan itu menjadi bukti bahawa berlakunya zaman Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik. Baik. Tadi cikgu dapat tahu bahawa Naili dah belajar yang ini Naili dah belajar yang ini. Bab 3 ni, iaitu zaman prasejarah. Dah belajar dah? Okey. So, dah tapi tak faham. Tak apa, tak apa, tak apa. Yang penting, okey, dah masuk kepada kawasan-kawasan itu. Okey, baik. So, minggu depan kita akan sambung lagi. Tapi sebelum itu, ada soalan tak nak tanya tentang zaman prasejarah? Ada soalan? Ya, Alif? Nuriman? Okey, Ryan? Nur Zahra? Arif? Tak ada soalan, cikgu. Okey, baik. Yang lain? Okey, Michelle, ada soalan Michelle? Tak ada. Adil, tak ada. Tak ada. Ah, Okey, Adila, Naila, Falih, Hasbi. Okey, Syarvin ada soalan? Tempat-tempat tadi cikgu. Ya, apa dia? Dia ada security guard cikgu. Ada apa? Dia ada ke orang yang jaga tempat tu. Maksudnya macam dia mengawasi kawasan tu. Oh, tempat-tempat yang bersejarah tadi. Ha. Mesti ada. Mesti ada orang yang menjaganya. Kerana apa? Kerana itu tempat bahan sejarah. Jadi ada guard yang jaga. Ada guard yang jaga supaya tak ada orang yang usik. Kan? Jadi itu apa yang mereka buat. Baik. Adra, ada soalan Adra? Valencia? Ah, Cikgu boleh hantar modul dengan cepat tak? Boleh tak nak buat revision? Okey. So semua orang kata nak dapatkan modul dengan segera. Okey. Modul bab 3 Okey, kalau macam tu, cikgu akan hantar sesegera mungkin untuk bab 3 ini. Okey, so siapa yang register akan dapat buku modul bab 3 ini yang mana ada nota dan juga ada latihan. So, okey, so cikgu akan hantar dengan segera. Okey, sebab setakat ini pelajar kita sudah ada lebih kurang. Okey, iaitu kita sudah ada lebih kurang 19 orang. Okey, 19 orang dan 20 orang. Yes. So, cikgu akan hantar dengan segera. Alright. So, insyaAllah by minggu depan kamu akan dapat. Minggu depan kamu dapat buku nota tersebut. Okey? Baik. So,